kat sini pula. Oh, ini dia simpan dia punya glove lah. Rasa maybe dia pakai ini glove, dia pandu ini G-Wagon. Ni orang not bad lah, dia ada style juga. Kalau kita tengok mafia movie macam ni lah, dia orang pakai glove, pandu G-Wagon. Ini kat belakang dia orang simpan AK. Oh, bergaya dia orang ni. Tapi Dewa jumpa satu belah je lah. Lagi satu belah dia tahu pergi mana. Maybe dia single hand driver kot, macam Snoop Dogg kot. Sebelah kanan pula ada beberapa dokumen, ada tisu. Dokumen ni macam dia personal punya. So ini saya kena kasih balik. Saya tak nak tengok pun apa kat dalam ni. And then kita tengok middle compartment, tak ada apa, tak ada ceiling, tak ada apa. Okey, ada pen lah guys. Middle compartment. Dia dah simpan dia punya pen. Pen yang tak ada mata. Tak tahu dia sign macam mana, atau dia pakai pen ni untuk lain fungsi apa, I tak tahu lah guys. Dia macam John Wick ke, satu pen pun dah cukup. Ini pen lah guys, I kena actually check dengan dia lah. Sebab setengah pen lah guys, dia boleh capai sampai RM3,000 pun tahu. Kalau setakat Stabilo ke apa, kita buat Ini akan check dengan dia, kalau dia nak kita kasih balik. Walaupun tak ada mata, kita kasih balik juga. Dan yang terakhir guys, boot belakang dia. Okay, boot belakang ada macam-macam benda lah. Okay, first susah nak cakap what is this. Sebab dia ni memang pelik sikit. Tak tahulah guys, tapi belah sini dia nampak macam something you will cucuk dekat you punya seat belt lah. So bunyi tak keluar. Benda sini pula I got no idea. Sebab dia bukan rubber yang lembut, dia rubber keras gila. So dia bukan suction. Lagi-lagi you boleh bengkok macam ni. Got no clue what it is.